itulah Mami kata hang kena queue kan nak tiket F1 tu. Jangan duk wish je boleh dapat. Aisyah nak tiket yang mana? Rosie kata ada kan. Aisyah nak main grandstand. Nak main grandstand tu tak ada. Apa yang ada je lah. Janji hang boleh pi. Aduh, kelakar lah anak cerita Aisyah ni menangis nak beli tiket F1 katanya ya. Tapi ada air mata ke tu. Rosie dah bagi link kan? Cakaplah suruhlah dia order. Aku memang tak reti nak beli online tu. Hai. Hang tak payah nak kaya buat malu kat orang. Tak payah nak kaya buat malu kat orang. Aisyah! Aisyah pula suruh Mami belikan tiket F1. Mami kata memang tak reti lah nak beli online ni ya. Janji hang boleh pi. Rosie dah bagi link kan? Cakaplah suruhlah dia order. Aku memang tak reti nak beli online tu. Hai. Hang tak payah nak kaya buat malu kat orang. Tak payah nak kaya buat malu kat orang. Aisyah! Ya, Rosyk tu pun satu hal. Bagi link je. Tolonglah belikan sekali tiket dekat Aisyah tu ya. Kesian Aisyah tu dah melepas rasanya.